Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga. Dua pindaan yang mampu jamin hak Melayu Islam sukar dicabar atau di lebih terjamin lah ya. So jika audio jelas boleh tolong maklumkan di ruang komen, share ramai-ramai dan sertai Telegram saya Regi Jessy Ritaudin. Kalau anda menonton di Facebook, tekan butang subscribe. Kalau di YouTube, tekan butang join atau member. Baik, hari ini atau semalam lah, saya membaca di Malaysia kini kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di perhimpunan DAP. Nah, perhimpunan DAP atau pemilihan DAP, keputusannya saya akan komen dalam live pagi ini, live nanti. Tetapi Perdana Menteri berkata dia terbuka dengan cadangan usul ya. Saya tak berapa pasti, tapi saya kira usul ini telah dibangkitkan dalam perhimpunan DAP. So Perdana Menteri berkata dia bersetuju agar pindaan dibuat dalam sidang parlimen seterusnya atau diusulkan bahawa jawatan Perdana Menteri dihadkan kepada tempoh 10 tahun atau 2 penggal. Okey. Nah, pertama di situ, masa seandainya Perdana Menteri serius dan jika benar-benar diusulkan untuk menghadkan tempoh Perdana Menteri, maka perlu jelas tempohnya 10 tahun atau 2 penggal. Mengapa saya berkata demikian? Kerana ianya berbeza. Contohnya, jika ditetapkan bahawa tempoh Perdana Menteri maksimanya adalah 10 tahun, maka sekiranya contohnya PRU 16 diadakan tahun ini, kemudian 5 tahun selepas itu diadakan PRU 17. So 5 tahun, kemudian PRU 17 ke 18 sampai tempoh maksima 5 tahun. So 10 tahun, sama dengan 2 penggal. Tetapi katakan PRU 16 diadakan tahun ni, kemudian setelah 3 tahun diadakan PRU 17. Itu baru 3 tahun. Kemudian PRU 17, selepas itu lepas 4 tahun diadakan PRU 18. Itu 4 tahun. 4 campur 3, 7 tahun. Tapi dah 2 penggal. So, sebetulnya tempoh maksima Perdana Menteri adalah 10 tahun bagi penggal penuh parlimen. Tapi it's very complicated lah. So lebih senang 2 penggal. Tak kira 10 tahun ke, 7 tahun ke, 8 tahun ke, 5 tahun ke, 2 penggal penuh. Itu tempoh maksima. Okay. So anyway, akan ada pertikaian di situ lagi. So anyway, saya pujilah kalau benar-benar Perdana Menteri hendak ikhlas dan jujur dengan persetujuan dia bahawa dalam sidang yang akan datang, perkara ini akan diusulkan. Okay. Saya ada 2 cadangan sebab kita lihat polemik Melayu Islam tercabar, Melayu terpinggir, Islam terancam dan Melayu terancam dan sebagainya, tidak pernah berhenti untuk berdekat lamanya sehingga sekarang. Jadi, saya ada 2 cadangan yang dapat memuaskan hati semua pemimpin, tak kira di pembangkang maupun kerajaan. Yang jika tidak dipersetujui, maka you know there is something wrong. Maknanya mereka ada penyelesaian di depan mata yang tidak pernah diketengahkan oleh pihak kerajaan maupun pembangkang. Bukan hanya kerajaan dan pembangkang ini dari dulu lagi, tetapi barangkali tidak ingin mereka ketengahkan kerana mungkin mereka selesa dengan persengketaan sebegini kerana ianya menjadi modal untuk menarik penyokong masing-masing. Ya. Selagi ada persengketaan, selagi itu Melayu, kalau sekarang pembangkang dia PAS boleh beritahu
oh DAP macam ni macam tu dia tarik penyokong Melayu, kemudian DAP boleh beritahu PAS macam ni macam tu dia tarik penyokong Cina, ya, ia jadi modal untuk tarik penyokong. So ada satu penyelesaian yang dapat redakan polemik ni. Polemik ni tidak boleh habis selagi ada parti-parti Melayu yang bersaing, tetapi boleh diredakan, iaitu nombor satu, sekarang ni perlembagaan ni sesiapa boleh jadi Perdana Menteri. Sebenar-benarnya. Asalkan warga negara. Walau bagaimanapun sukar bagi bukan Melayu menjadi Perdana Menteri. Sebab ia memerlukan persetujuan raja, sebab agung yang ada kuasa mutlak untuk lantik Perdana Menteri. Dan begitu juga sultan-sultan ada kuasa mutlak untuk lantik menteri besar. Ya, kita pernah lihat di Selangor, ada nama yang diketengahkan, walaupun ada majoriti, Sultan Selangor tetap mahu nama lain. Dan akhirnya ia tertakluk kepada budi bicara mutlak Sultan Selangor ketika melantik Azmin Ali sebagai Menteri Besar Selangor. Begitu juga bila pihak bersatu, perikatan Muhyiddin telah mengetengahkan 114 atau 115 SD akan bersumpah kepada Al-Sultan Abdullah. Masa itu pun saya dah sebut, kuasa budi bicara mutlak akhirnya di tangan Al-Sultan Abdullah. Dan terbukti apa yang saya kata benar kerana Al-Sultan Abdullah telah melantik Anwar Ibrahim. Saya tak nak masuk mendalam apa yang sebenarnya berlaku and all that stuff. Sebab tidak mustahil dua individu, kalau kita ikutkan SD, boleh ada sokongan majoriti. Sebab SD tak ada undang-undang yang menghadkan individu ni sokong dia dan sokong dia. Dan banyak sebab lagi. Agung mungkin telah melantik Anwar, ya, termasuk kekeliruan yang berlaku pada masa itu apabila mula-mula MP BN masuk SD, kemudian dalam mesyuarat bersetuju untuk duduk berkecuali. Ya, so Al-Sultan boleh sahaja kata saya tak mahu rujuk SD. Itu kuasa budi bicara mutlak. So kita boleh yakin bahawa Raja-Raja Melayu tidak akan melantik bukan Melayu sebagai Perdana Menteri. Tetapi memandangkan semua parti dalam kerajaan, khususnya parti yang bertunjangkan kepimpinan Melayu, nampaknya bersetuju bahawa ianya harus jadi orang Melayu. Pembangkang bersetuju ianya harus jadi orang Melayu. Apa kata usulkan pindaan perlembagaan untuk menjadikannya sebahagian daripada perlembagaan dalam perkara yang membabitkan pelantikan Perdana Menteri, bahawa ianya wajib Melayu Islam. Ini dengan mudah akan dapat majoriti 2/3. Sebab katakan contohnya contoh DAP ke, ada beberapa MP dari Sarawak ke tak sokong or whatever, tapi PKR dengan Amanah, dengan UMNO, dengan bersatu dengan dengan PAS, sudah pasti akan sokong. So itu pindaan pertama yang akan meredakan polemik ini. Dan memandangkan semua bersetuju, termasuk parti-parti kerajaan mendakwa mereka tidak memikirkan nak jadi Perdana Menteri, maka apa nak halang? Dan bagi mana-mana pemimpin atau parti yang mungkin berhujah dan berkata, kita tak tahu situasi 20 tahun atau 50 tahun akan datang, barangkali pada masa itu orang terbuka. Pada masa itu, kalau benar-benar orang terbuka, biarlah MP masa itu buat undian sekali lagi untuk pindah balik perlembagaan untuk membenarkan bukan Melayu. Kalau benar semua terbuka. So buat masa ini, saya rasa pindaan itu amat perlu, mewajibkan ianya seorang Melayu Islam, sebab saya nampak persetujuan di semua pihak. Jadi apa nak halang daripada membuat pindaan tersebut? Okey. Tetapi anyway, itu bukan tujuan saya utama saya buat live ini. Tujuan utama saya buat live ini adalah apa-apa perkara berkaitan dengan hak istimewa orang Melayu, Islam sebagai agama persekutuan, dan perkara-perkara berkait dengan sensitif dan sebagainya, syariah, semua yang dikira sensitif dan sebagainya. Sebarang pindaan dalam perlembagaan berhubung perkara-perkara ini
pada masa ini ada banyak perkara yang memerlukan bukan hanya majoriti 2/3 Dewan Rakyat, tetapi juga persetujuan Majlis Raja-Raja. Saya syorkan agar pindaan dibuat supaya diperketatkan syarat bagi meminda perkara-perkara tersebut. So, bukan hanya memerlukan pindaan dibuat sebegitu rupa supaya esok hari bukan hanya memerlukan majoriti 2/3 Dewan Rakyat, bukan hanya memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja, tetapi apa-apa bersangkut dengan hak istimewa orang Melayu, berkenaan status negeri-negeri, perkara-perkara yang memerlukan raja-raja dan juga Dewan Rakyat, juga memerlukan persetujuan 2/3 Dewan-Dewan Undangan Negeri di Malaysia. Ya. So, tambah perlu 2/3 persetujuan 2/3 negeri-negeri di Malaysia untuk meminda perkara tersebut. Ya. So, kalau tak boleh dapat persetujuan 2/3, ia makin amat sukar untuk pindah perkara-perkara ini. Now, benda ni sebenarnya tak perlu dari satu sudut. Sebab saya yakin Raja-Raja Melayu akan mempertahankan hak istimewa orang Melayu dan sebagainya, all that. So, semuanya terjamin. Tidak akan ada perpindaan perlembagaan yang akan mengaibkan orang Melayu. Tetapi memandangkan ada pihak yang sentiasa buat isu, jadi tambahan ini akan meredakan polemik berkenaan. Supaya semua orang boleh kata, sekarang tengok, makin susah ya, tak payah nak pecah kepala, siapa jua yang jadi kerajaan, bukan mudah nak pindah perlembagaan untuk mengubah apa-apa yang ya, sebenarnya some of the thing is dibuat-buat lah, direka-reka lah. Tetapi tak apa, ya, oleh kerana kerajaan tahu, ramai yang berfikiran waras dalam pembangkang tahu, saya tahu, sebenarnya benda-benda ini tidak akan diganggu-gugat. So, apa salahnya nak tambah satu lagi syarat? Kita dah tahu benda tu sebenarnya terjamin, hak istimewa, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, Islam sebagai agama. Kita tahu benda tu akan terjamin, tetapi kalau kita tahu dah terjamin, kalau kita tidak ada niat nak ubahnya atau cuba nak ubahnya, apa salahnya? Just tambah satu lagi syarat supaya polemik ini, kebimbangan orang-orang Melayu makin reda, supaya benda ini tidak boleh dipolitikkan, supaya tumpuan diberikan kepada isu-isu yang penting, bukannya isu-isu yang diada-adakan. Itu cadangan saya, ya, dua pindaan ini. Dan sebelum saya akhiri, ada pertanyaan berkenaan dengan pemilihan DAP. Saya akan buat live pagi ini, iaitu Gobind Singh Dio mendapat undian tertinggi. Anthony Loke duduk tangga ke-5. Lim Guan Eng jatuh kepada, saya tak silap saya, tangga ke-18, tetapi dia masih dalam pusat, ya, majlis pusat. So, apa implikasinya terhadap DAP dan sokongan pengundi Cina? Ada. So, saya akan komen pagi nanti. Sehingga kita berjumpa nanti. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.